Alright, 5.1 ni viewing condition. Cuba baca. Siapa? Amir. Each entire surface under examination shall be examined before proceeding to the next stage in the testing procedure, and viewing shall be carried out during development time. Magnification of detail may be obtained by the use of low power magnifier. Care shall be taken to ensure that penetrant has been inspected and recorded. Okay. Maksud dia apa? Keseluruhan surface perlu examine before process. Before buat ni lah. Jadi apa dia kata keseluruhan permukaan di bawah pemeriksaan mestilah diperiksa sebelum memulakan stage yang berikutnya di dalam testing procedure. Dan viewing tu maksudnya kita nak tengok hasil lah kan. Viewing tu mestilah dilakukan semasa development time. Maksudnya viewing ataupun inspection time tu dilakukan lepas kita apply developer tu lah. Itu dipanggil development time. Magnification of detail may be obtained by the use of low power magnifier. Jadi boleh pakai magnifying glass tu. Kat sini kan. Untuk nak check indication tu. Alright. Jadi itu ada requirement untuk viewing condition lah. Alright. And then kalau kita tengok kat sini, dia pakai 100 FC kan, full candle. Maksud kadar pencahayaan dia tu mestilah diibaratkan ada 100 lilin pada jarak 1 kaki ataupun dia pakai 1076. Ini nak check ni pakai apa ni? 1076 lux ni. Kita pakai radiometer. Kat sini ada radiometer tak? Kita ada tak radiometer? Pernah pakai ke tak? Pernah tengok ke tak? Okey, radiometer itu kalau klien minta kena tunjuk tu. Kan? Nanti kita tanya Win, dia ada tak radiometer tu Okey, jadi dalam step ni kita dah cerita surface preparation betul. Cara nak buat tadi dah cerita kan. Nak pakai physical method ataupun chemical method. Sekarang ni penetrant application. Bila permukaan material tu kita dah cuci, bagaimana cara nak apply penetrant? Yang kedua ni Jadi kita nak discuss penetrant application. Okay. Jadi penetrant application jadi kat sini dia kata penetrant fluid apply to component and drawn into defect by capillary action. Jadi maksud dia bila kita apply penetrant ni, jadi penetrant akan masuk ke dalam defect ni, iaitu dengan cara capillary action lah, tindakan capillary kan dia masuk ni. Kan? Dia masuk. Jadi faktor dia nak masuk ni satu temperature. Kena check temperature. Ada setengah-setengah standard, dia cuma benarkan antara 10 degree sampai 50 degree lah. Jadi kalau kita tengok dekat korang punya ni, tengok dekat 9.0 tu ada tak? Inspection sequence tu. Tengok 9.0. Penetrant application betul? 9.1. Siapa ni? Aiman baca 9.1 1. Complication and determine the required reacting time.
Truly shake the penetrating can for 10 to 15 seconds and apply the penetrant by brushing to the dry surface to be tested such that the entire part of area under test is completely covered with penetrant. Maksud dia apa? Lepas cleaning tu kita tunggu dia kering. Lepas tu sebelum apply penetrate tu kita kena goncang pintu dalam masa 10-15 second. Betul. Lepas tu apply penetrate tu guna berus. Kat surface yang dah kering tu, yang dekat part yang untuk kita test. Okey. Jadi, terima kasih. Jadi, cara nak apply penetrant dalam prosedur kita ni, dia cakap, lepas dah siap cuci kan, complete tu, dan dah pun, drying time dah pun habis, maksudnya dah berlalu drying time. Drying time ni kalau kita tengok 7.0 tu, tengok 7.0 drying after preparation kan. Lepas kita bersih permukaan tu, kan surface preparation kan, lepas kita dah cuci bersih, dia suruh buat drying preparation, drying after preparation tu. After cleaning, benarkan drying time 1 hingga 5 minit pada permukaan yang kita nak pressure tu, iaitu pada ambient temperature. Ambient temperature ni maksud suhu bilik lah. Kan, kita biarkan dia kering pada suhu bilik. Bukan ambil hair dryer pergi kering je, tak ada. Faham ? Lepas cuci, biarkan kering selama 1 hingga 5 minit. By normal evaporation. Evaporation ni penguapan yang normal lah. Itu cara pengeringan dia lah. Lepas pada itu, kalau kita tengok 9.11 tu, dia cakap, kan, achieving required drying time. Drying time kalau dalam prosedur 1 hingga 5 minit tadi kan. Okay, biarkan dia 1 hingga 5 minit. Kemudian, truly shake the penetrant can. Maksudnya penetrant can kita kena goncang 10 hingga 15 second ni goncang dia ni. Faham? At least 10 second lah goncang. Kemudian apply penetrant dengan cara brushing dia kata to the dry surface. To be tested. Alright. Jadi kat sini dia kata suruh pakai brush. Kan? Boleh tak spray? Sebenarnya boleh je kita spraykan terus. Cuma masalah bila kita goncang-goncang kita spray. Spray tu dia besar pergi dia. Kan? Katakan kita punya well tu, plate tu, bila kita spray dia pergi tembak besar. Jadi nak cuci semua tu macam leceh lah. Kan? Jadi dia recommend sini pakai berus. Berus biasanya kalau dekat site kita biasa buat, kalau ada bekas, ambil bekas. Bekas Tupperware ke apa. Kalau tak ada, penutup dia tu, buka penutup, spray dalam penutup. Biasa dia orang buat macam tu. And then ambil berus. Macam berus mengecap tu, yang lebar 1 inci tu kan. Celup, and then sapu. Nampak ni? Itu cara yang dalam prosedur ni cakap lah. Faham ya? Brushing to dry surface to be tested such that the entire part of area under test is completely covered with penetrant. Jadi apa maksud entire part of area under test tu? Dia kawasan mana ni? Kawasan mana nak apply penetrant ni? Well dengan HAZ lah. Kawasan tu je yang kita kena sapu penetrant tu dengan berus. Okay. Penetration time, 9.12 tu, ataupun dipanggil juga dwell time. Tulis juga situ lagi satu. Kadang-kadang dia panggil contact time. Contact. C-O-N-T-A-C-T. Contact. Sama makna lah tu. Penetration time, dwell time, ataupun kadang-kadang dia panggil contact time. Jadi dia kata kat sini berapa minit? Minimum 10 minit kena tunggu tu.
dan maksimum 15 minit. Kenapa minimum 10 minit dan maksimum 15 minit tu kenapa rasa-rasanya? Maksud dia kita nak bagi masa penetrant masuk dalam ni. Faham tak? 10 minit kena tunggu minimum tu. Jadi once kita apply, set time lah. Sepatutnya lah. Tapi kat projek mana ada orang buat macam tu? Kan? Siapa tunggu dia pergi melepak, pergi minum air ke? Kan? Okay. Tapi ikut pada prosedur adalah 10 minit sehingga maksimum 15. Kenapa tak boleh lebih 15 dalam prosedur ni? Sebenarnya ada je general dia kata boleh nak tunggu sampai setengah jam boleh. Kenapa? Kenapa dalam prosedur kita ni dia bagi sampai 15 minit? Tak. Kering. Dia takut kalau lama sangat tunggu setengah jam ke 45 minit, sejam ke takut kering. Penetrant ni kering dalam ni. Pasal tu dia tak bagi. Faham? Dalam prosedur dia bagi maksimum sampai 15 minit. Sebenarnya boleh, secara umumnya boleh nak lebih sampai setengah jam tapi takut kering. Bila penetrant kering, kita dah sapu ni, kita apply developer. Developer tak boleh nak absorb ni pasal benda ni dah kering ni. Miss lah defect. Itu cerita dia. Kan? Lepas tu dia bagi limit sampai 15 minit. Kemudian 9.13, the temperature range for conducting test shall be within 60 degree Fahrenheit to 125 degree. Maksudnya dalam Celsius, kita boleh buat test dalam prosedur ni jika temperature material ni dalam 16 hingga 52 je. Kan? Kenapa tak boleh lebih daripada 52 degree? Kering lah penetrant tu kan. Kita apply je penetrant, dia tak sempat masuk, dia dah kering. Itu cerita dia. Kan? Sama juga kenapa dia tak boleh kurang daripada 16 degree. Secara teorinya dia takut apa tahu? Bila kita apply, material ni sejuk, dia takut beku. Dia freeze kat situ. Jadi dia tak akan masuk dalam defect kalau ada kan. Jadi miss je lah defect. Tak buang masa je lah kita buat test. Padahal dia ada limitation temperature tu. Antara 16 hingga 52 degree. Setengah-setengah tu dia ambil 10, 50. Kan? Tapi dalam prosedur dia mention yang ini, kita ikut yang dalam prosedur lah. Alright, kemudian kalau kita tengok 9.14, penetrant application, maksudnya apply penetrant tu mestilah termasuk HAZ dan juga Wellman. Jadi panjangnya HAZ daripada Wellman itu ikut 4.2. 4.2 ni kalau kita tengok as in section 4.2. Jadi tidak apa maksud 4.2? 4.2 saya rasa ni 6.2 ni. Ni ubah balik ni. Yang dekat bawah tu ada 4.2 kan. Kau tukarkan jadi 6.2 tu. Ni section 9.0 tu. 9.1 last kali 9.14 kan. Kat situ ada section 4.2 dia tulis. Sebenarnya section 6.2. Faham tak ni? Pasal 6.2 je yang cerita pasal berapa jarak nak ambil untuk HAZ tu. Alright. Alright. Jadi apa cara lain yang kita boleh buat untuk apply penetrant ni? Direct spray boleh? Boleh. Lagi? Kalau komponen kecil-kecil? Belus boleh lagi?
komponen kecil-kecil. Bagus pakai apa? Rendam lah, immersion. Teknik rendaman. Rendam dalam basket. Dia ada penetrant tank, rendam, akad macam tu. Boleh. Ya. Ataupun pakai dipanggil ni, electrostatic spray boleh. Electrostatic spray ni macam orang ngecat kereta tu. Ya. Dia sambungkan nozzle yang mana nak sembuh penetrant tu dengan charge positif. Body ataupun test specimen kita dengan test specimen kita dengan positif. Yang nozzle ni dia pakai negatif lah. Jadi negatif akan pergi ke positif kan. Itu cara dia panggil electrostatic spray ada. Itu advance lah. Tapi kalau kita dekat projek, kita pakai bruise lah macam dalam prosedur ni. Boleh ke kita buat pakai rendam ikut prosedur ni? Tak boleh. Kan? Pasal prosedur suruh pakai bruise je lah. Kan? Right. Apa critical factor bila kita buat apply penetrant ni? Dwell time. Dia ada minimum dan maksimum ikut dalam prosedur kita lah. Jangan kurang lah daripada 10 minit seperti yang dalam prosedur cakap tu. Jangan kau spray 2 minit, lepas tu kau tengok tak ada orang, kau sapu kan. Kita takut tadi kau miss defect lepas tu. Komponen temperature, berapa temperature yang dia dalam kita punya prosedur? 16 hingga 52. Jadi jangan kurang daripada 16, jangan lebih daripada 52. Kemudian surface cleanness, maksudnya kat sini preparation permukaan tu lah. Jangan ada cat dan sebagainya. That's why bila kita nak buat penetrant, make sure permukaan dia kita dah bersihkan betul-betul lah. Right, capillarization ni, ini tadi dah cerita kan. Yang tube besar dengan tube kecil ni, kita akan tengok level of liquid dia tu. Kemudian dia ada cerita tentang inilah interaction of adhesive and cohesive force ni. Negative meniscus, right? Yang ini contoh. Yang paling kecil tu, tube paling kecil akan lebih tinggi berbanding dengan tube yang paling besar. Dia punya level of liquid yang ada dalam ni lah, dalam tube ni. Capillary pressure increase as the diameter of the capillary decrease. Jadi pressure akan lebih tinggi dalam tube yang kecil ni lah berbanding dengan tube yang besar. Kemudian properties of penetrant, dia kata good wetting ability. A good penetrant has a high capillary pressure. In order to develop high capillary pressure, a penetrant must have high surface tension. Dia kata. A good wetting ability and high surface tension are two essential properties of good penetrant. Jadi penetrant yang bagus mesti ada wetting ability, kemudian high surface tension, has viscosity, not too high, not too low, has low volatility, do not cause corrosion or damage to the material in any way, provide good contrast, has a specific gravity less than 1.01. So, aerosol yang pakai ni, chemical yang pakai ni buat macam ni pun brand ni mana? Dia kalau ikut dalam prosedur kita ni, dia tak boleh tukar-tukar brand. Kalau kita tengok, bagus soalan tu. Kalau kita tengok 4.0, okay, dalam 4.0 testing media, dia cakap apa? 4.1,
Removable cleaner developer penetrant consisting of the following aerosol spray type. Maksudnya kita pakai jenis spray je. Shall be used. Jadi chemical yang kita guna mesti pakai dalam bentuk spray. Kemudian dia kata apa? Penetrant developer removal cleaner shall be of the same brand. Right. Jadi 4.2 testing media shall be as follows. Dia kata cleaner remover kena pakai apa? Sherwin. Model DR60 ataupun kalau Mr. Chimmy MR79. Penetrant kalau penetrant kena pakai Sherwin DP50. Developer kalau pakai Sherwin D100. Jadi kalau pakai Sherwin cleaner penetrant developer kena pakai semua jenis Sherwin lah. Kalau pakai yang Mr. Chemi tu, semua pakai Chemi. Faham tak ni? Tak boleh campur. Sherwin campur dengan Mr. Chemi tu. Faham ? Ini kalau kena tangkap habis. Ya, mesti sama. Faham? Brand dia mesti sama pakai. Tak boleh campur-campur. Kemudian all liquid penetrant material shall be has certification of contaminant content. The certification shall be included in penetrant manufacturer batch number and the analysis result. Yang ini kena tengok dekat dia punya dokumen lah, chemical punya dokumen dia. Kemudian sini dia cakap 4.3.1 bila when examining nickel based alloy, penetrant developer cleaner for the control contaminant of sulfur content shall not exceed 0.1% residue by weight. Jadi ingat, kalau kita buat inspection pada nikel, dia minta sulfur tu mesti rendah. Kemudian 4.3.2 bila examining austenite stainless steel or titanium, penetrant developer cleaner for the control contaminant of chlorine plus fluorine content shall not exceed 0.1%. Jadi ada kat sini dia ada requirement ni untuk material yang kita inspect tu. Mesti kurang daripada 0.1% sulfur, yang lagi satu 0.1% chlorine, fluorine. Ini nak kena jagalah tengok material and then kena check kita punya consumable yang kita pakai tu. Kalau pakai wire brush tu nak buat MT ni. Buat apa? MT. Pakai wire brush boleh. Dia sebenarnya boleh je pakai wire brush, tapi kalau kena tengok dalam prosedur dia bagi ke tak. Kalau prosedur kata boleh, boleh pakai. Secara umum boleh. Tapi masalah bila kita buat inspection, bendanya ada prosedur. Jadi kena tengok prosedur dia bagi ke tak bagi. Tapi pakai wire brush ni sebenarnya kalau untuk MT ni dia tidaklah kritikal sangat berbanding dengan PT. Kalau PT dia nak kalau boleh kita pakai teknik chemical saja untuk cuci. Yang ni bagus, ada gambar hot solvent degreasing kan dia pakai ni. Ini untuk cleaning lah. Vapor degreasing kan. Ni dia pakai ni. Ni contoh fire brushing spray ni yang pakai apa? Rendam tadi kan. Yang cerita rendam ni pakai berus. Ataupun pakai electrostatic spray digantung macam ni.
Spesimen gantung, kemudian nozzle kita nak spray itu positif. Ini negatif. Kan? Spray. Teknik yang sama dalam cat kereta pun sama. Paint kereta. Ini pakai spray. Bila pakai spray boleh, tapi dia besarlah dia punya kawasan cover tu kan. Jadi nak cuci kemudian tu susah. Kan besar sangat area dia. Nak senang spray je lah. Okay. Tapi kat sini dia ada requirement, dia kata sepatutnya nozzle tu bila kita spray dalam 12 inci lah dia kata. Tapi dalam kita punya prosedur ni rasanya tak ada cerita kot 12 inci tu. Kan? Ada? Oh, ya. Tak ada kan? Application penetrant dia tak cerita. Developer ada cerita. Okay. Apa? Right, ini contoh apply penetrant by spray. Tapi ingat dalam prosedur pakai brush. Electrostatic spray boleh pakai ataupun thesotrophic penetrant. Jadi electrostatic spray, nampak? Yang ini dia pakai negative charge kan? Komponen dia pakai positive charge, betul? Kemudian ada extractor fan ni. Tarik keluar lebihan tu. Yang ini apa? Dalam prosedur 16 sampai 52 lah prosedur kita tu. Jadi kat sini dia cerita sikit kalau low temperature penetrant viscous. Viscous tu lebih likat lah. Sluggish, precipitation occur, requires longer contact time. Kalau high temperature mungkin evaporate. Kering lah jadi dia kan. Pasal tu dalam prosedur kita limit sampai 15 minit dan temperature dia pergi sampai 52. Yang ini European punya standard lah, EN 571-1 ni. Ini tak perlu nak hafal lah. Pasal kita pakai American. Kan? Right, ada color contrast. Biasa color contrast kalau dekat projek yang warna merah tu lah. Kalau fluorescent dia akan keluar warna hijau, hijau kuning, yellow green. Mana lebih bagus sebenarnya? In term of sensitivity. Apa maksud sensitivity? Apa maksud sensitif? Sensitivity. Ataupun sensitif. Kenapa dia katakan fluorescent lebih sensitif berbanding color contrast? Kalau aircraft maintenance, contohnya MAS, Mars punya maintenance kan, AirAsia ke, tak tahulah dia hantar mana, tapi kalau maintenance aircraft, dia banyak pakai fluorescent. Mana yang lebih sensitif? Fluorescent. Apa maksud sensitif? Smallest defect detectable. Itu maksud sensitif kat sini. Maksudnya teknik fluorescent dia boleh jumpa defect yang lagi kecil. Maksudnya smallest defect dia boleh jumpa berbanding dengan color contrast. Biasanya fluorescent ni kita gunakan untuk cari contohnya fatigue crack. Fatigue crack ni dia consider sebagai crack yang halus lah. Kan pasal tu maintenance aircraft dia pakai fluorescent. Pasal kat situ banyak fatigue berlaku. Fatigue crack banyak berlaku, jadi bagus pakai fluorescent. Tapi dekat projek kita banyak pakai yang jenis color contrast. Jadi dalam penetrant system ni, kita ada color contrast ataupun kita panggil non-fluorescent, ada yang teknik fluorescent. Dual sensitivity ni jarang orang pakai ni, tapi maksudnya penetrant dia ni boleh pakai dua-dua lah. Nak pakai color contrast boleh, nak pakai fluorescent pun boleh. Itu maksud dual sensitivity. Tapi dalam prosedur kita cuma pakai color contrast. Faham ni?
Alright, color contrast penetrant dikenali juga sebagai visible dye trepan. Nama lain dia apa? Kan, ni visible ni, nama lain visible apa? Non-fluorescent. Lagi? Visual. Kan? Jadi bila dia sebut, dia ada 4 nama tu. Bila dia sebut color contrast, dia sebut visible, visible non-fluorescent, bermaksud teknik ni tidak menggunakan bilik gelap. Bukan teknik fluorescent lah, faham ya? Dia hanya menggunakan daylight. Daylight tu maksudnya cahaya matahari lah kan. Ataupun artificial white light ni lah. Lampu ni. Kalau dalam workshop kita pakai ni lah. Dan color penetrant tu biasanya warna merah kan. Kalau fluorescent, Irfan, kalau fluorescent nak kena ada apa tu? Nak buat teknik fluorescent kena ada apa? Ada lah. Lagi? UV light. Lagi? Backlight. Background light. Background light 20 lux kalau ikut pada ni lah, setengah-setengah standard. Bila masuk dalam dark room, kena tunggu 5 minit. Masuk bilik gelap, kena tunggu 5 minit. Jangan masuk terus buat inspection, faham Pasal apa? Kita nak kena sesuaikan mata dengan suasana gelap tu. Itu requirement. Tapi dalam prosedur kita cover tak ni, fluorescent teknik ni? Tak cover. Jadi boleh buat tak? Klien suruh buat boleh? Tak boleh lah. Faham ni? Benda tak mention dalam prosedur, tak boleh buat lah. Itu je cerita dia. Kalau dia nak suruh buat juga, laboratory kena ubah lah ni. Kena tukar prosedur. Pasal tak mention dalam prosedur, kita tak boleh buat. Itu cara kita nak jawab dengan klien lah. Klien tiba-tiba datang suruh buat fluorescent. Kata tak boleh tuan. Kenapa? Prosedur tak cover. Itu je cerita dia. Kan? Tak payah kau nak merepek cerita benda-benda lain. Dia tanya apa-apa ni. Kat sini. Okay. Ya? Yang ni cerita pasal UV light. UV light dia produce 365 nanometer. Kemudian absorb by fluorescent dye. Fluorescent dye tu re-emit balik pada 570. Ini wavelength ni dia akan menghasilkan cahaya yang boleh nampak lah. Iaitu dalam bentuk yellow green. Faham? Ini teori dia macam tu. Daripada lampu UV nanometer 365 absorb by fluorescent dye re-emit pada 570. Itu teori dia macam tu. Jadi antara lebih kurang 400 hingga melepasi 700 ni, ini dikira cahaya yang kita boleh nampak lah. Cuma yang tadi tu 570 ni dia akan keluar warna hijau kuning. Ini dalam electromagnetic spectrum lah. Alright, jadi dalam teknik fluorescent, dia teori ni dia cerita, kita cerita sikit lah. Alright, jadi kita boleh pakai ni lampu UV ni. Jadi lampu UV ni, nama lain dia panggil apa UV ni? Black light. Nama lain dia panggil black light. American panggil black light lah. Dia kena ada filter kat depan dia ni. Filter tu jangan sampai pecah, crack ke apa. Takut nanti dia keluar UVB, UVC tu bahaya sikit lah. Kena kulit nanti macam terbakar sikit kulit kita. Kemudian dia kata bila pakai UV ni, avoid looking directly at the lamp. Jangan tengok lampu. Takut nanti tiba-tiba gelap, tak nampak apa. Buta sekejap. Yang ni tentang cerita tentang UV ni lah. Ultraviolet light dia tu. Kemudian dia kata fluorescent adalah lebih sensitif. Kemudian dia kata less operator fatigue with fluorescent.
modificate monitoring fluorescent penetrant removal. Jadi kalau pakai teknik fluorescent, bila kita nak buang excess penetrant tu, kena monitor bawah lampu UV juga. Alright. Dalam sinilah dia cerita tentang lihat 9.2 tu dekat kita punya procedure. Penetrant removal application. Tadi kita nak apply penetrant kan? Penetrant ada berapa jenis ni? Tengok sini. Water washable kan? Kemudian ada solvent removable. Jenis penetrant. Ada water washable, ada solvent removable. Kemudian ada post emulsifiable penetrant. Faham Alright. Dekat projek kita pakai apa? Dalam prosedur kita pakai apa? Solvent removable. Faham Solvent removable color contrast. Faham Solvent removable color contrast. Jadi water washable ni biasa kita tak pakai lah. Kenapa tak pakai? Right. Yang jenis air, pakai air dua. Water washable dengan yang ini. Post emulsifiable. Ini dua-dua jenis pakai air. Dekat site, dekat projek ada nak ambil air kat mana? Ada je. Susah. Kan? Buat projek, pergi inspect pipe dekat mana-mana, hujung sana, hujung yard sana, nak pergi tarik air ke apa, susah. Pipe air, hose air semua susah. Faham? That's why dia tak recommend pakai teknik water washable. Walaupun dalam PT ada teknik ni. Satu lagi masalah pakai air ni dekat projek, dekat site, yard ke apa. Sebelah orang tengah welding, kau main siram-siram air kat tepi dia ni. Lepas tu kena electrical shock welder tu. Faham? Mati pula orang. Faham? Jadi pasal tu dia tak begitu praktikal lah nak buat teknik water washable dekat projek. Faham? Jadi pasal tu dia recommend pakai teknik solvent removal ni je. Faham Alright. 9.2 Hazrain. Baca 9.2.1 tu. 9.21. The developer shall be applied as soon as possible. 9.2. 9.2.1. Ah. The developer shall be applied. Mana ada developer? Oh, sorry. Kenapa ada 9.2 sini? Kan? Tulis sikit ni, 9.2 ni. Bagi tahu Cik Din suruh adjust lah. Tak ada dua nak kena adjust. Tadi satu saya dah suruh betulkan kan? Yang ini dua ni. Siapa yang nak bagi tahu ni? Nanti bagi tahu. Tak apa, kita habiskan dulu. Nanti kita check mana yang nak kena adjust sikit lah. Baca yang atasnya. Penetrant removal application essential variable. Upon achieving the required penetration time, excess penetrant shall be removed by wiping off with clean and lint-free cloth or tissue initially, and then with a solvent dampened cloth, and finally with dry cloth. Maksud dia apa? Lepas dah cukup masa penetrant tu, Berapa lama? 10 hingga 15 minit. Excess yang lebih penetrant tu kena remove dengan cloth, yang mana yang kalau spray lebih so kita clean dengan kain safe atau tisu. Lepas tu
solvent dam close ni Ha. spray kat kain lah. Okay. And then finally, lepas tu last kali baru kain yang kering. Okay, thank you. Alright, jadi statement 9.21 tu dia kata selepas penetration time dah pun habis lah, achieving tu dicapai. Kemudian excess penetrant mestilah dibuang dengan wiping off with clean or lint free cloth. Jadi maksud dia cara nak buang ni, ambil dulu tisu ataupun kain. Tadi dah cerita lint free maksud dia apa kan? Kita wipe dulu dengan kain dengan tisu tu. Okay. Lepas tu baru ambil tisu atau kain yang seterusnya, baru kita dam tu maksudnya lembapkan dengan solvent cleaner. Faham? Baru cuci balik. Terakhir ambil kain ataupun tisu yang kering. Jadi ada 3 step lah dari sini nak buang kan. Pertama ambil dulu kain atau tisu, cuci dulu. Kedua ambil kain tisu, basahkan dengan solvent, cuci. Dan ketiga tisu yang tak ada solvent, cuci bersih ataupun keringkan dia. Itu cara yang direkomendkan lah. Okey, boleh tak kita nak cuci solvent ni, nak remove ni, dengan cara kita direct spray pakai solvent cleaner tu, direct spray dekat test component tu, boleh tak? Huzain kata, Hazrin kata tak boleh. Irfan? Boleh ya? Okay, saya tak kata betul ke salah, tanya dulu. Wafi? Tak boleh? Okay. Amir? Tak boleh. Aiman? Kenapa tak boleh? Pasal tujuan kita nak spray, nak buang penetrant yang dekat permukaan ni. Kan? Kenapa tak boleh? Ya, dia yang bersih jenis spray dekat ke, bukan spray terus dekat tu. Okay. Boleh terima? Aiman punya explanation boleh? Dia kata pasal dalam prosedur. Prosedur suruh spray dekat kain dulu. Bukan spray direct dekat test objek tu kan? Okay. Ikut prosedur. Betul kan? Amir, kenapa tak boleh? Tak boleh sebab nanti redar akan naik balik. Redar naik balik. Okay. Boleh. 60% jawapan tu boleh terima. Ni Wafi. Kenapa kau cakap tak boleh tadi? Kenapa tak boleh directly spray ni? Sebab ada ikut so saya ada ikut orang ni sini pergi job. Okay. Dia cakap jangan memang tak boleh spray terus lah. Jangan kena kain. Okay. Kain lepas tu baru sah. Okay, ikut pada otai lah. Ikut pada macam Wafi punya jawapan, dia kata dia ikut otai cakap macam tu. Right. Tak apa. Yang Irfan kau kata boleh tadi. Kenapa boleh? Ada any reason kenapa boleh? Tak ada reason, tapi mungkin kalau tak cukup kain, Tak cukup kain, jadi kita terus jaga jarak lah. Okay. Alright. Okay. Hazrain. Kau nama macam Rain, macam pelakon Korea lu, nama Rain kan? Okay. Kenapa tak boleh ya? Nanti dia remove semua yang dekat yang sensitivity pun hilang. Sensitivity. Maksud dia remove semua penetrant lah. Okay. Itu jawapan yang paling saya suka lah. Okay. Jadi jawapan dia kata takut nanti bila kita spray direct ni,
solvent tu ditakuti masuk dalam penetrant dan dia wash out. Faham tak? Dia tembak keluar penetrant dalam defect ni. Keluar. Miss lah defect. Kan? Pasal tu dalam prosedur kita ni pun dia bagi tahu. Ni, sapu pakai kain, spray solvent dekat kain and then sapu. Tujuan dia nak elakkan daripada penetrant, solvent tu tembak ni, keluar ni. Faham? Itu tujuan dia kan? Okay? Alright. Dan jawapan daripada Aiman pun betul. Dia kata ikut prosedur lah. Betul lah tu. Kan? Whatever orang tanya, ikut prosedur. Faham? Kalau ada orang lama kau ni ikut buku lah. Memanglah kerja kita ikut buku kan. Inilah buku kita. Faham? Aku kerja 20 tahun. Mana ada ikut projek dulu-dulu buat macam tu macam ni. Kau cakap lah dia kereta pun 20 tahun dulu dengan kereta sekarang. Beza tak? Beza. Sekarang orang dah pakai EV. Orang tak pakai lagi apa? Internal combustion kereta kan. Dah kurang. Orang sekarang pakai EV. Sama juga prosedur ataupun code and standard dia akan selalu berubah. Kan? Jadi kita akan follow whatever mention dalam prosedur. Faham? Alright. Jadi kalau kita tengok dekat 9.22 tu, dia kata excess penetrant to be removed shall be such removal of penetrant from indication is minimal. Jadi dia kata kalau boleh kita buang penetrant dekat atas ni, make sure jangan sampai kita terbuang sekali yang dalam defect tu. Itu maksud 9.22 tu lah. Alright, 9.23 tu, direct application of flushing of remover to the inspection area is prohibited. Maksudnya tak boleh kita directly spray ni. Dia dah cakap kat situ. Kan dia kata jangan buat, prohibit. Kan? Jangan spray direct pada surface test object tu. Kemudian 9.24, test surface will be allowed to be dry by normal evaporation at ambient temperature. Jadi dia cakap sini, permukaan yang kita test itu mestilah dia kering dengan cara normal. Evaporation tu penguapan yang normal pada ambient temperature, itu suhu bilik. Biar dia mengering cara normal lah. Lepas kita dah bersihkan tu. So to prevent evaporation of the penetrant from floor, excessive drying time or artificial temperature higher than ambient temperature should be avoided. Jadi dia kata jangan korang cuba-cuba pakai apa, contohnya hair dryer ke kan, ataupun apa-apa teknik nak mengering cepat tu. Dia kata should be avoided, elakkan. Dia kata bila kita lepas cuci tu biarkan dia kering dengan cara yang normal je lah. Alright. Tapi kita tengok sedikit lah apa tu perbezaan antara ni jenis-jenis penetrant. Jadi ingat, penetrant ada 3 jenis kan. Okay. Satu dipanggil water washable. Non-SF emulsified penetrant. Jadi contoh ni cara pembuatan dia lah, pre-mix penetrant and emulsifier easily washed by water rinse. Jadi oily penetrant campur emulsifier, jadi dia boleh basuh dengan air. Jadi penetrant ni jenis pakai air basuh dia. Contoh dia macam ni lah. Ni. Ini contoh yang kawasan yang ada lab tu. Jadi dia masuk dalam tangki, dalam tank and then dia spray pakai air lah. Jadi cara nak spray pun, katakan ni kita punya spesimen kan. Kita tak boleh, ni nozzle, spray air tu, tak boleh direct spray macam tu. 90 degree macam ni kan. Direct macam ni, dia kena angle 30 degree lebih kurang. Faham? Kalau pakai air lah, spray dia macam tu. Tak boleh spray macam ni. Dia takut nanti air tu masuk dalam defect. Jadi dia kena angle macam tu. Right, ini contoh dia, nampak? Dia spray pakai at an angle ni. Dia tak boleh spray direct daripada atas macam tu.
Alright, jadi dia kata water washable ni, dia kata kalau yang shallow punya defect macam ni, biasanya habislah, tanggal kan. Tapi kalau yang dalam-dalam ni dia agak boleh masih ada penetrate dalam defect tu. Kemudian dia kata water washable ni bagusnya apa? Dia kata ideal for rough surface. Jadi maksudnya kalau komponen tu permukaan dia agak kasar sikit, nak cuci dengan solvent remover ni ambil masa sebenarnya, kan? Jadi bagus pakai water washable lah. Ataupun bagus untuk komponen kecil-kecil. Batch testing tu komponen kecil-kecil kita basuh sekali. Dia kata murah lah, cheaper. Disadvantage kemungkinan boleh overwash. Ataupun kurang sensitif method ni dia cakap. Dan perlu air lah. Pasal tu saya cakap dekat projek biasa kita tak buat teknik ni. Water washable nak cari sumber air satu masalah tu. Kan? Kemudian lagi satu masalah dengan safety lah. Pakai air ni. Member welder sebelah tu kena electrical shock pula. Dan satu lagi mungkin penggunaan air corrosion lah. Alright, yang ini yang solvent remover ni, ini adalah teknik yang ada dalam prosedur kita lah. Jadi yang ni solvent remover ni adalah dengan cara tadi dah cerita panjang kan. Ambil kain lap dulu, ambil kain kedua, spray, lap, kan. Dan ketiga kita lap dengan kain yang kering lagi satu. Itu step untuk solvent remover. Lagi satu teknik dia panggil post immersible. Post immersible ni dia lebih kurang sama dengan water washable. Cuma sebelum nak cuci dengan air, teknik ni pakai air. Sebelum nak cuci dengan air, dia ada satu lagi chemical dipanggil emulsifier. Dia kena apply dekat atas, penetrant. Lepas penetrant, katakan 10-15 minit, dia apply emulsifier, tunggu dalam 2-3 minit, and then baru spray air. Dia lebih kurang sama teknik dengan water washable. Ini sama je. Spray, dia pakai air juga. Ni di sini dia kata dia mix dengan emulsifier dekat bahagian atas ni. Dia tak boleh lama ni, takut dia masuk dalam defect emulsifier tu. Cuma advantage dia bagus sikit berbanding dengan water washable pasal apa? Dia limitkan kontak air tu. Dia tak akan macam water washable, dia mudah wash out kan. Advantage high sensitivity, maximum penetratability, greater control over penetrant remover. Disadvantage dia tak sesuai sangat dengan permukaan yang kasar, more expensive berbanding dengan water washable. Dan more time consuming, makan waktu yang lebih lama lah. Yang ni kita dah discuss semua ni. Surface tension, ini masuk surface tension. High surface tension, low surface tension, dia tengok dekat angle tepi ni. Ini formula dia lah, 2S cos theta divide by W ni. Biasa formula-formula ni dulu saya mengajar pun cerita je tapi tak keluar exam pun. Formula ni. Jadi ini explanation tentang contact angle tu. Kalau less than 90, dia sebenarnya angle dia 90 macam tu kan. 90. Kalau angle ni, ini dipanggil less than 90. Kalau yang ini 90 degree. Kalau ni more than 90 degree angle. Kan? Jadi yang bagusnya wetting ability, droplet yang macam ni lah, dia high wetting ability. Yang ni dia cerita tentang, tadi ingat tak yang dalam tube tu, liquid masuk dalam tube. Ini angle yang dipanggil contact angle, yang mana bagus dalam wetting ability. Kemudian di sini dia cakap smaller contact angle, the higher wetting ability. Ini ada jenis-jenis penetrate lah, concave, mitre, convex. Yang bagus kita nak pakai concave lah, yang ni lah kan. Pasal yang ni yang menentukan wetting ability liquid tu. Alright, viscosity dia pengaruh pada
affect the rate at which penetrant enter or exit a defect. So viscosity ni kalau dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Kelikatan lah, kan? Kalau dia terlampau likat, high viscous, apa jadi dia? Dia akan berketul, dia susah, dia pengaruh pada speed, kelajuan tu, kelajuan liquid. Kalau dia high viscous, dia lambat lah nak masuk dalam defect, kan? Contohnya kita bandingkan grease dengan oil, mana yang high viscous? High viscous grease lah, kelikatan tinggi ni. Kalau jenis grease ni susah lah, ambil masa mungkin kalau biasa kita tunggu 10 minit, setengah jam pun belum cukup time dia nak masuk dalam defect, kan. Ini dicerita tentang density lah. Penetrant about 0.91, water about 1 gram per cm power of 3 sini. Do not use the bottom of the third tank due to contamination seeking to the bottom tank. Jadi maksud dia, penetrant dengan air ni, mana yang lebih ringan? Mana yang duduk dekat bawah ni? Air ke penetrant duduk bawah ni? Kalau kita campur dua, air dengan penetrant, mana yang duduk kat bawah? Ni lah air lah, kan? Pasal dia 1 gram, sini 0.91 tau. Jadi penetrant duduk atas lah. Air duduk bawah. Kalau pakai teknik tank, dia tak bagi kita celup sampel kita tu sampai ke bawah tank. Takut dia kena dekat air, contaminate air duduk di bawah tu, bawah tangki. Alright, penetrant properties ni kalau kita tengok, chemical inertness, maximum level of sulfur, halogen and sodium. Kalau dalam prosedur kita berapa ni? Ni, kandungan sulfur ni. Berapa dia benarkan? Ni, chlorine, tadi ada chlorine, fluorine tu. Class berapa? (0.1). Cari class berapa tadi cerita benda ni? 4.3. Cari dekat 4.3. Kan? 4.3. Amir. Cerita ni 4.31, 4.32 ni. Apa dia tulis kat situ? Untuk apa ni, material nikel base alloy, nikel development cleaner for control contaminant sulfur tak ada lebih pada 0.1% berat dia. Kalau untuk standard solid state, Dia bukan berat tu, residu apa tu, sisa lah kot, kan? Itu serisi salah. 0.1, tengok betul-betul dia suruh apa yang atas tu sulfur, yang bawah tu apa? Yang bawah ni chlorine. Dengan fluorine. Ini di bawah halogen ni. Dia kata very reactive element ni. Dia takut apa tau? Chlorine, fluorine ni kalau kontak dengan material seperti titanium ni ataupun stainless, dia sebabkan ni surface pitting. Surface pitting tu maksudnya dia berlubang-lubang kat surface kalau tinggal selama seminggu, 2 minggu. Lepas tu dia tak bagi. Faham? Berongga lah jadi surface pitting ataupun corrosion attack dia panggil. Jadi macam mana nak tahu 0.1% ke apa ni? Tengok kat mana? Macam mana kita nak tahu chemical kita ni berapa kandungan percentage dia? Tengok kat mana? Ken tak cerita. Chemical data sheet lah. Kan? Kita beli chemical kan, manufacturer dia bagi satu dokumen dia tu. Kat situ lah kena tengok. Kan? Jadi dipanggil chemical data sheet. Ataupun kalau ada requirement kena buat benda-benda ni, titanium semua ni, kena check lah kita punya chemical data sheet kita tu. Berapa persen kita punya ni, apa tu, consumable punya chlorine dengan fluorine ni untuk titanium stainless, kan? Pasal ada requirement dalam prosedur kita tu. Okay?
Right? Kalau klien tanya, itulah jawapan kita, faham? Ini klien datang tanya tak tahu apa nak jawab, habis lah, kan? Dia demote kau, dia suruh ganti orang lain, kan? Dah habis satu job, tak boleh buat. Jadi ini yang penting, baca. Right. Flashpoint nanti kita discuss. Flashpoint ada tak dalam ni? Link free cloak kat sini, solver dia ulang balik kat sini, solver remover. Link free cloak ni maksud dia apa? Kain yang tidak meninggalkan perca lah, kan? Reason dia kenapa? Kenapa kena pakai kain yang tak ada ni, link ni? Melekat tahulah lagi pasu. Boleh tinggalkan tempat nanti kita tukar. Dia takut dia bagi non-relevant indication lah, kan? Takut tiba-tiba dia confuse dengan kau tulis itu, report, cakap ada crack. Padahal benda itu disebabkan oleh ni, perca kain je, kan? Dia mengganggu kita punya interpretation. Ini contoh spray pakai tisu atau kain lah, spray direct macam ni. Jadi kita wipe off. Ini contoh. Dia memang 100% kena cuci betul-betul ni. Jangan cuci sikit-sikit, ada sikit traces of penetrant, tak boleh. Memang kena cuci betul-betul. Takut kalau kita tinggal sikit-sikit, kita spray developer, nanti dia keluar ni nampak macam ada indication. Ini contoh macam mana dia cuci lah. Kalau water, kena pakai ni, water spray. Yang ni kita dah discuss. Alright, sekarang kita masuk application of developer. Alright, baca 9.2 developer application. Irfan, baca 9.2.1 tu dengan 9.2.2. Developer condition. The developer shall be applied as soon as possible after mandatory removal by shall not elicit materials. Thoroughly shake the developer, scan for 10 to 50 seconds, and apply the developer to tested surface such that the entire part of the area under test is completely covered with developer. Okay, explain yang 9.2.1 dengan 9.2.2 tu. Developer perlu di spray, di apply secepat mungkin selepas Apply Melayu cakap apa? Dia apply. Gunakan. digunakan secepat mungkin selepas bersihkan lebihan penetrant dan tidak melebihi 5 minit. Untuk virus goncang developer, spin developer tu selama 10 hingga 15 second. Then apply developer dekat paste di taburi. Sepanjang Raymond dan HZ tu completely cover dengan developer. Jadi cerita nak apply developer ni, ingat, bila kita dah bersihkan, buang penetrant daripada permukaan tu, kan, okey, biarkan dia kering dulu, betul tak? Okey, keringkan, lepas tu baru kita apply developer. Jadi developer ni kita apply, maksudnya lepas kering tu kita terus apply developer, betul? Jangan lebih daripada 5 minit. Maksudnya kita tinggalkan dulu pergi makan ke apa ke, kan, lepas tu balik baru nak spray. Dia cakap jangan. Dia kata ni, jangan lebih daripada 5 minit lepas kita dah bersihkan penetrant. Tujuan dia apa sebenarnya?
rasa-rasanya lah. Kering lah. Takut dia kering. Kan? Contohnya kau dah bersihkan penetrant ni, kan, pakai solvent lah kan, solvent remover tu, bersih. Tiba-tiba dah lunch time lah, pergi makan, sejam lebih baru balik. Tak boleh lah, pasal apa? Takut penetrant kering dalam, penetrant dalam ni kering. Itu yang dia takut sebenarnya. Pasal tu dia kata jangan lebih 5 minit, itu saja je. Kalau dia tak letak 5 minit kat sini, habis berapa petunjuk kita apa? Kan? Dia letaklah 5 minit, jangan lebih daripada 5 minit baru kau nak apply developer. Kan? Okay. Kemudian dia kata thoroughly shake the developer can. Sama je lah. Tadi kalau kita pakai penetrant pun, shake dulu kan, 10-15 second. Developer pun sama, shake dulu kan, 10-15 second. Kemudian apply developer to the test surface, that entire part of the area test completely cover with developer. Kat sini dia tak cakap nak pakai developer tu cara apa. Cuma kalau kita tengok shaking ni, bila dia shake, maksud kita pakai jenis spray lah. Betul tak? Jadi kita spray. Cuma kat sini dia, alright, 9.2.3 tu dengan sampai 9.2.5 ni. Ini Wafi, kau baca dan explain. Developer shall be applied as spray at not less than 6 inches away from examination surface to obtain a thin even flow. Insufficient because thin glass may not draw the penetrant out of the base activities, but honestly, excessive coating thickness may result in cooling and dust emulsification. The minimum development time shall be 10 minutes and maximum 30 minutes. Developer digunakan, dispraykan tidak kurang daripada 6 inci daripada workpiece untuk dapatkan lapisan nipis yang serata. Ketebalan ketebalan salutan yang tak mencukupi mungkin tidak akan keluarkan penetrant daripada kecacatan lah. Tetapi sebaliknya salutan yang tebal yang terlalu lebih akan menyebabkan penetrant developer berkumpul dan menyebabkannya menutup defect. Okay. Minimum development masa development ialah 10 minit dan maksimum 30 minit. Okay. Maksudnya dia kena tunggu antara minimum 10 minit, maksimum 30 minit. Okey, jadi kalau kita baca kat sini 9.2.3, dia kata developer shall. Ingat shall itu apa? Mandatory kan? Perlulah digunakan spray pada tidak kurang daripada 6 inci. Jadi tidak kurang 6 inci, jarak 6 inci macam ni kot. Kan? Tinggi ni, jangan kurang, jangan rendah lagi. Ni 6 inci kan? Okey? Lebih boleh tak? Lebih boleh, jangan kurang. Pasal dia bagi tahu sini minimum kan? Not less than. Minimum lah. Jangan kurang daripada 6 inci. Daripada examination surface to obtain a thin even film. Maksudnya coating dia tu seragam lah. Even kan?
Right, 9.2.4 insufficient coating thickness. Maksudnya kalau ketebalan dia tu tak cukup, coating tu yalah ketebalan lah kita boleh ambil Dianya menyebabkan apa? Penetrant tu tak akan ditarik daripada kecacatan tu, daripada defect kan. Kalau nipis sangat takut nanti. Jadi maksud sini kalau developer ni terlampau nipis, takut dia tak cukup nak tarik penetrant keluar ni. Itu maksud dia. Tapi kalau terlampau tebal pula, dia menyebabkan mask indication. Terlampau tebal developer ni, dia sampai separuh sini dia serap. Dia tak muncul dekat permukaan. Faham jadi pasal tu dia bagi tahu sini, at least minimum 6 inci. Jangan terlampau rapat. Kalau terlampau rapat kita spray, takut tebal. Tebal dia masking lah. Penetrant tak keluar. Dia keluar, tarik keluar tapi tak cukup untuk sampai ke permukaan. Dan jangan terlampau nipis. Maksudnya kalau terlampau jauh kita spray, takut dia nipis pula coating dia tu. Kemudian development time ni 10 hingga 30 minit. Jadi cerita dalam penetrant ni sebenarnya kena tunggu 10 minit sampai 30 minit. Tujuan dia macam ni. Kalau defect yang besar bukaan dia, ni macam ni kan, bukaan dia besar, development time dia sekejap je ni. Maksudnya cepat kita nampak dia punya indication tu. Faham tak ni? Tapi kalau defect yang kecil, very fine crack contohnya, crack-crack yang halus, dia ambil masa lama ni untuk dia nak ditarik keluar ni. Pasal tu ke dia suruh tunggu sampai 30 minit. Faham? Dalam sini development time ni. Bukan saja dia bagi time 10 hingga 30 ni. Pasal ada cerita defect yang besar ataupun defect yang kecil. Defect yang kecil ni ambil masa lama ni. Kadang-kadang pergi minum datang balik air baru nampak naik sikit. Kan? Kecil je. Jadi kalau kita tak jaga benda-benda ni miss defect lah. Orang lain test tempat yang sama ada. Kita test sebelum ni miss defect. Kan? Dah kena dimok. Alright? Miss defect. Alright. Jadi ini contoh bagaimana Wellman yang dia dah apply dengan developer lah. Kan? Ini kita nampak kat sini. Jadi dia kata penetrant drawn back out of the defect by reverse capillary action. Jadi maksud dia masuk dalam penetrant masuk dalam defect dipanggil capillary action kan. Bila ditarik keluar oleh developer dipanggil reverse capillary. Itu je cerita dia kan. Kemudian penetrant which pull out from the defect by developer form indication of the defect. Faham tak? Jadi kalau sini kalau defect yang besar, dia akan keluar besar lah indication dia kan. Kalau defect yang kecil-kecil, dia keluar halus lah macam tu. Fine crack dia keluar macam ni. Jadi ingat, kalau defect yang halus, yang kecil, dia akan lambat keluar. That's why kena tunggu. Sampai setengah jam dah tunggu. Jangan kau tengok defect, oh ini lepas 2 minit kau nampak, besar defect ni, ini kot. Terus ikut, terus sapu. Habis. Kita miss defect yang kecil ni. That's why dia suruh tunggu. Alright, jadi fungsi developer dia kata bleed the penetrant back to the surface by reverse capillary action. Spread the penetrant into larger area easier to be seen. Jadi cerita dia dalam sini, kadang dia punya size defect ni, bila developer dah tarik keluar, dia panjang lebih lagi tau. Kalau actual defect tu 10 mili, kan? Developer tarik keluar, dia bleed out, mungkin dia jadi sampai 15 mm. Kita ukur 15 mm. Sedangkan actual defect tu mungkin yang 10 mili je. Kan? Lagi lama kita tunggu, dia lagi kembang. Kan? Ada teknik dia, nanti kita cerita. Teknik nak confirmkan length dia berapa. Dan juga dia memberi kontras. Kontras ni maksudnya warna merah dengan developer warna putih ni kontras lah kan. Kemudian developer ni ada jenis yang dipanggil dry powder.
Dry powder ni komponen tu sebelum kita apply developer mesti kena kering lah. Biasanya dia pakai ni puffer, insufflator, fluidized bed, electrostatic, float gun, dust storm cabinet. Kita kat projek tak pakai benda ni, kan? Dust storm cabinet kita pakai ni aerosol spray je. Dalam prosedur pun suruh pakai aerosol spray je. Okay. Jadi dalam developer ada jenis dry powder, aqueous, water based, non-aqueous. Biasanya kalau yang jenis spray tu dia banyak yang jenis non-aqueous. Yang spray-spray kita pakai tu kan dekat projek, non-aqueous. Itu solvent. Yang jenis solvent juga. Kalau yang pakai dry powder boleh pakai dengan ni lah, yang panggil puffer ni. Ataupun pakai dust storm cabinet macam ni. Jadi kalau pakai powder, dry powder ni apa advantage? Dia kata senang nak handle, no hazardous vapor, senang nak buang. Disadvantage, difficult to ensure if it has been properly applied. Fine powder can be hazardous, do not offer a high degree of color contrast. And sensitivity jadi kurang. Jadi aqueous developer ada dua jenis. Satu dipanggil solution, satu jenis suspend. Aqueous ni maksudnya berasaskan air lah. Aqua lah, daripada perkataan aqua, aqueous. Ada dua jenis, solution dengan suspension. Suspension ni dia ada partikel lah. Kan? And then kalau tak pakai lama dia mendap ke bawah. Solution tak. Solution dia larutan. Ini beza suspension dengan solution. Advantage dia kata dia tidak berabuk lah. Dan lebih murah berbanding dengan non-aqueous yang bukan berasaskan air, non-aqueous. Disadvantage, difficult to apply evenly. Dia susah nak apply dengan sekata lah, kan? Requires drying after application. Jadi lepas pakai nak kena keringkan dulu pasal dia ni water based ni, aqueous kan. Proper mixing required. Jadi kalau dia tak cukup partikel, dia kata weak indication berlaku. Too much, layer will crack when dry. Jadi dia bila dia kering, dia akan crack. Developer tu sendiri yang crack. Orang non-aqueous, yang mana bukan berasaskan air, dia kata bagus dia apa? More sensitive, dia kata. Penetrant and unable to be developed. More sensitive. Right. Jadi dekat sini dia ada particle developer tu ada, kemudian dia ada solvent. Jadi solvent ni can bridge the gap, dilute the penetrant and develop penetrant to the surface. Jadi bagus ni pakai yang jenis non-aqueous ni, yang bukan berasas air. Solvent dia ni dia akan dilute dengan penetrant ni, and then dia akan boleh tarik penetrant keluar. Itu yang dimasukkan dengan bridge the gap. Kalau yang tak pakai solvent ni, dia pakai dry powder, kalau ada defect, ada defect and then penetrant duduk bawah sikit, dia tak boleh nak tarik keluar ni. Faham tak? Yang jenis dry tu, yang jenis kering tu. Jadi dia recommend pakai yang jenis non-aqueous yang ada solvent ni. Jadi bagus. Jadi bagus dia nak mengelakkan daripada kita miss defect lah. Kan? Kalau yang dry powder tu dia perlu tunggu development time. Ada development time dia tetap. Cuma dia tak sebagus kita pakai ni lah, non-aqueous ni. Pasal ni disadvantage dia banyak ni. Ni contoh yang sini ataupun yang jenis ni. Ni. High degree of color contrast. Difficult ni to ensure it has been properly applied. Dan juga ni hazardous pada kita lah. Pasal kita inhale kan. Advantage more sensitive. Kemudian dia cakap usable with fluorescent or color contrast. Boleh pakai dua-dua lah. Boleh pakai untuk fluorescent ataupun non-fluorescent. Disadvantage hazardous solvent. Mahal and need to be correctly applied.
Jadi kalau kita tengok sensitivity ni yang paling tinggi sensitivity adalah penggunaan non-aqueous. Berbanding dengan ni lah yang lain ni. Tapi kalau dekat projek kita akan pakai non-aqueous pasal dia cepat kering. Kita spray kan dia terus kering kan. Itu non-aqueous lah ataupun solvent punya developer lah. Alright, considerations ni dia kata solvent based non-aqueous is the most sensitive developer. Problem tendency to apply too much we beri the indication. Jadi dia kata paling bagus sensitif solvent based, tapi kalau kita apply terlampau tebal ni dia tutup indication kan. Dry powder biasanya digunakan dengan fluorescent dia kata. Tapi dia cakap sini, dry powder restrict bleed out, only stick to wet area where most likely the area of defect. Aqueous yang berasaskan air ni, too low we produce weak indication, too strong crack. Bila mana dia kering ya. Alright, sekarang kita nak masuk kepada inspection. Alright, inspection baca dekat 9.3 tu, Amir. Inspection shall be made not less than 10 minutes, not more than 30 minutes. The surface shall be closely observed on the viewing conditions specified 5.0 to assist in determine the extent of the indication. Ianya untuk interpret ni tidak lebih tak kurang dari 10 minit dan tidak lebih dari 30 minit. Untuk surface untuk observe ni kena tengok viewing dekat spesifik dekat 5.0 dekat viewing requirement. Okay, tak boleh. Alright, thank you. Jadi kalau kita tengok interpretation dalam prosedur kita ni, dia cakap field interpretation shall be made not less than 10 minutes, not more than 30 minutes. Time dia sama tak dengan development time? Time dia sama tak dengan development time yang atas tu? Sama kan? Pasal apa? Bila kita apply developer, inspection kena immediately, faham tak? During development time. Jadi inspection ni adalah bersamaan dengan development time. Itu maksud dia kat sini. Kan? Kemudian the surface shall be closely observed under viewing conditions specified 5.0. Nanti kita tengok 5.0 tu. To determine the extent of the indication. Right. Okay, indication view during and after development time, lighting level critical. Jadi, bila kita nak buat inspection, kita kena balik semula kepada apa teknik yang kita nak buat. Sama ada nak buat teknik color contrast ke teknik fluorescent. Kan? Kalau teknik color contrast, white light above 500 lux, tapi kalau ikutkan prosedur kita berapa ni? Tengok 5.2 tu. Tengok 5.2 berapa? 1076 lux. Kan? Wafi, kau pergi tanya Wayne, ada tak radiometer? Tanya ada tak ada. Kalau ada, ambil. Tak ada, kau datang balik. Lux meter kadang-kadang dia panggil betul.
Tak ada? Tak ada. Ada orang tak ucap. Tak apa. Pernah tengok tak radiometer ni? Ha? Yang biasa ni lah. Ni. Kan? Ni dia punya apa? Dia punya sensor dia lah ni. Tu bacaan dia. Faham? Dia pakai ni. Sensor tu nak tak kat mana ni? Kita letak atas dekat permukaan test objek kita. Sensor dia tu. Cara dia cara apa? Lampu. Atas meja, atas inspection table ataupun atas permukaan tu. Yang ni dia pakai UV light ni contohlah kan. Okey, ni kan. Kadang-kadang dia ada dua, satu nak ukur UV, satu nak ukur ni white light ni. Contoh contohlah contoh contoh ni sensor dia ni kan. Okey, alright, jadi kita akan letak atas inspection table lah, letak inspection table ataupun atas permukaan yang kita nak test tu. Faham? Cahaya tak kisahlah dia duduk mana. Kalau dekat luar, dekat site, dekat dalam bangunan kan, takkanlah kita nak ambil dekat dengan matahari pula kan. Jadi memang kita akan letak dekat inspection table ataupun dekat ni permukaan ni lah, permukaan test objek kita tu kan. Ini letak aja sensor atas dia tu, ini kita tengok bacaan. Dia minta sampai 1076 lux ni. Tengoklah bacaan 1076 dah. Kalau tak sampai, boleh buat tak inspection? Tak boleh lah. Sepatutnya macam tu lah. Faham pasal dalam prosedur dia minta sampai 1076. Sama juga klien tiba-tiba tanya datang, mana kau buat inspection ni lux dia cukup tak? Ataupun illumination level dia cukup tak? Bawa radiometer. Kan? Tiba-tiba dia datang kan. Jadi kau bawa radiometer, kau letak atas meja, kau ambil lah reading dia. Benda senang je. Dia bukannya ada button banyak sangat. On off macam tu je. Kan? Okay? Alright, jadi make sure kita dapat bacaan dia mesti lebih daripada 1000 lah. 1076 macam dalam prosedur tu. Kalau tak cukup, tak boleh buat lah testing. Itu je cerita dia. Kalau klien tu stop kau, dia kata tak cukup ni, dalam 900 lux ni mana boleh buat. Jadi kau stop je lah. Tak boleh buat lah. Faham boleh masuk boiler. Masuk boiler? Pakai torchlight lah. Spotlight ke, tak kisahlah. Janji dekat tempat, katakan ni kita punya plate kan. Bila kita letak ni, suluh lah pakai torchlight ke pakai apa. Janji kita dapat bacaan dia tu. Cukup. Tujuan dia, kenapa dia nak cahaya, kadar pencahayaan tu, apa dia ni, kenapa kadar pencahayaan tu dia nak sampai, kalau dalam prosedur kita 1000 ni, 1076. Kalau kau masuk dalam bilik gelap, kan, hawa-hawa cahaya je ada, kau rasa kau boleh nampak defect tak? Tak dapat lah kan. Jadi kita nak cari defect, nak cari sesuatu, mesti dalam suasana yang terang. Betul? Kat sini dia minta sampai 1000 lux. Kan? Supaya kita tak miss defect. Itu tujuan dia sebenarnya. Sama macam tadi Aiman tanya kalau dalam vessel ke apa, pakai ni lah, torchlight ataupun spotlight lah pakai. Kan? Biar cahaya terang, baru kita nampak. Boleh? Monochromatic bulb
Monochromatic source such as sodium bulb shall not be used. Ni monochromatic ni apa benda ni? Malam-malam kau ada tak lepak bawah tiang lampu? Tiang lampu tepi jalan tu. Itu monochromatic memang. Dia menyebabkan shadow. Dia ada shadow. Lampu dia tu ada bayang. Dia tak bagilah, takut nanti bayang tu tutup kau miss pula defect. Kan? Dia tak terang sangat cahaya dia. Dia berbayang lah. Alright, tapi kalau kita buat teknik fluorescent, dia kata kat sini white light below 10 lux ataupun 20 lux dia kata. And UVA mesti antara 1 milliwatt centimeter square ataupun 1000 microwatt centimeter square. Alright, dalam prosedur kita, dia tak cerita fluorescent, jadi kita tak perlu buat. Faham? Dia tak boleh buat pun. Kalau klien minta pun kau cakap tak boleh buat pasal dalam prosedur tak cover. Faham? Kalau dia nak suruh buat juga, suruh telefon bos. Yalah, telefon bos lah. Ni klien ni minta buat ni fluorescent, prosedur tak cover. Faham? Jadi apa-apa yang klien minta tak cover, kau telefon lah bos balik. Kan? Jangan kau pandai-pandai pergi buat, benda tak cover ni. Tak kisahlah kau buat PT ke MT ke UT ke RT ke. Faham? Semua based on prosedur. Faham? Kita technician, as a level 2 UT technician ke, apa-apalah NDT ni kan. Ini kita punya guidance, itu je. Stick to this. Itu je. Bukan suruh baca kod tebal-tebal, buku kod standard tebal-tebal, dah ada. Ini je. Baca. Dah cukup lah ilmu tu. Buat sementara. Kan? Alright, jadi kita balik dekat 5.0 sekejap. Tengok 5.0. Viewing requirement. Yang ni kita dah baca belum 5.1 ni? Dah baca kan? 5.2 pun kita dah go through tadi kan? Okay. 5.3 dengan 5.4 ni. Aiman, baca. Urine shall be such that the glare is avoided during inspection. Using a light meter shall be used to measure urination levels and shall be calibrated at least once a year or whenever the meter has been repaired. If the meter has not been used for 1 year or more, the calibration shall be done before being used. Apa maksud dia? Alright, viewing shall be such that the glare is avoided during inspection. Viewing ni maksudnya kita buat, boleh dikatakan kita buat inspection lah, kita view, kita tengok kan. Glare ni maksudnya apa? Macam biasan ataupun apa-apa yang mengganggu bila masa kita buat inspection ni. Contohnya macam ada satu silau macam tu lah glare. Kan? Kemudian visible light meter shall be used to measure illumination level. Visible light meter tu yang tadi lah kita cerita pasal radiometer tu. Faham? Radiometer pun dipanggil, lux meter pun ada dia panggil. Kan? Kau tulislah kat sini 5.4 ni nama radiometer, nama lain dia kan. Radio. Radio macam kau dengar radio, radio. Spelling dia samalah, radiometer. Ataupun kadang-kadang dia panggil lux, L-U-X, lux meter. Ataupun kat sini dia tulis visible light meter kan. Ya, tulis kat situ. Nanti dekat site, klien tu cakap, mana lux meter? Kau pening pula, apa benda lux meter? Tak pernah dengar. Sedangkan dah cerita kat sini. Kan? Ataupun klien tu cakap, mana radiometer? Kan? Benda sama je tu. Okay? Illumination ni maksudnya illumination level kadar pencahayaan. Itu maksud dia. Pencahayaan, illumination tu. And shall be calibrated at least once a year. Jadi pasal dia elektronik punya barang, mesti kita kena calibrate lah. Setahun sekali dia kata. Ataupun bila meter tu kena repair, telah pun di repair. Contohnya dia jatuh, rosak, hantar pergi repair.
Bila repair, lepas repair kena calibrate balik kan. Jika meter itu tidak digunakan lebih daripada setahun, calibration mestilah dilakukan sebelum digunakan. Faham? Jadi cerita radiometer ni kalau lama tak pakai ataupun lepas repair, mesti kena hantar calibrate lah. Okey. Jadi ini contoh viewing condition lah. Untuk color contrast dia simple je lah. Kan? Color contrast nama lain dia apa? Visual. Visual lagi? Non-fluorescent. Non-fluorescent. Visible. Benda sama je. Maksudnya teknik ni tanpa menggunakan, dia tak pakai UV, dia tak pakai dark room. Kan? Jadi dia cuma pakai artificial white light, lampu, ataupun kalau dekat tengah padang sana, bawah cahaya matahari yang mana dia panggil daylight. Illumination level yang ini dia cerita $500, kita punya prosedur 1072 kan. Jadi dia bagi contoh lah kan. Dia bagi contoh. Kalau 550 accept tak? Accept lah. Pasal dia minimum 500 kan. Kalau yang kita punya tu berapa? 1000. Jadi kalau 1000 lebih accept lah. Kurang daripada 1000 tak boleh pakai, tak boleh buat inspection. Itu maksud dia. Inspection tak boleh dilakukan pasal illumination level dia rendah. Tapi kalau buat fluorescent, 5 minit masuk dalam bilik gelap, 5 minit kena tunggu untuk eyes become dark adapted. Nak sesuaikan mata dalam suasana gelap tu. Ambient background light, lampu kecil dekat atas tu. 20 lux maksimum. UVA, pencahayaan UV ni dia pakai 1 miliwatt ataupun 10 watt ataupun 1000 microwatt. Banyak conversion ni. Alright. Jadi yang ini kita just terima sebagai as a general knowledge je lah. Pasal dalam prosedur tak mention ni. Jadi kita sebenarnya tak perlu buat pun. Jadi sebenarnya tak perlu kita buat fluorescent technique. Dan ini dia cerita tentang washing station. Alright. Inspection ni saya rasa saya sambung besok lah. Besok untuk kita nak cerita yang 9.0 tu sampai habis kan. Sampai 13.0 tu. Sorry. Sampai berapa ni? Sampai 15. Safety. Itu kita sambung besok. And petang nanti saya nak kau ambil ni photostat report ni dengan report belakang ni. Kita nak buat practical. Report ni kau kena ambil gambar kan. Ambil gambar attach dekat report ni. Malam ni buat. Jadi seorang-seorang nanti kau buat practical sana. Cara nak buat nanti saya explain. Lepas tu dah siap ambil gambar, buat dalam report lah. Faham? Ni dia minta foto report ni. Kira buat report dulu baru set anything. Tak, maksud kau orang ambil gambar dulu. Pasal ada masa malam ni ke, besok ke, sebelum kita start kelas, kau attach, kau print lah. Faham tak? Saya nak tengok report ni kau buat. Kan, duk bercerita je, report tak buat-buat. Nanti kau tak reti pula nak buat report. Kan? Dia report format macam ni, kita follow format dia. Faham ni? And then ni semua kau kena tulis ni. Klien kau reka lah. Kau reka lah nanti klien apa kau. Kau biasa buat projek kat mana? Tu kau buat klien. Faham Klien ABC pun tak apa. Contoh nama kan. Alright, kita rehat lah. Rehat. Masuk. Makan, sembahyang semua. Masuk balik lebih kurang 1.45, last call pukul 2.
145 tu kau dah masuk, prepare untuk kita nak buat practical nanti. Okay? Okay. Jadi, sekejap kita tengok tempat dengan sampel dengan apa yang nak kena prepare untuk practical sekejap.